Burung merbah terbang sekawan, gurung berdentum membelah awan. Berbeza langkah, jangan putus kawan, selagi muafakat kita sehaluan. Pantun itu menarik perhatian di tengah-tengah ketegangan antara PH dan BN sepanjang kempen PRN, walaupun kedua-duanya masih bekerjasama dalam kerajaan persekutuan. Terdahulu, Anwar memberi amaran kepada menteri, timbalan menteri dan pemegang jawatan dalam agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka untuk menyerang rakan dalam kerajaan persekutuan ketika berkempen dalam pilihan raya. Zahid bertegas Perdana Menteri boleh memecat beliau dan Menteri BN lain jika tidak menyukai mereka, sambil melihat tiada keperluan untuk 8 Menteri BN meletakkan jawatan. Mendaki ke Gunung Tahan, jatuh ke gaung temui maut. Bumbung tercabut mampu ditahan. Cabut mampu ditahan. Jika ribut diterbang ke laut. Diterbang ke laut. Rasa-rasa Anwar Ibrahim ni ke kalau Rafizi ajak dia berdebat? Kenapa UMNO beria-ia nakkan pilihan raya diadakan secepat mungkin? Dan kenapa UMNO mengugut bahawa perlu diadakan pilihan raya selepas bajet diumumkan? Dan wajib dilakukan dengan segera. Baru-baru ini Anwar Ibrahim mengugut untuk mendedahkan RCI tabung haji setelah sekian lama tidak didedahkan. Okey, kita akan dedahkan. Alright, kita akan ceritakan kenapa sekarang baru nak dedah. Sedangkan dah siap dah RCI itu 2023, 24. RCI ni dibuat 2021 tuan-tuan, zaman Ismail Sabri Muhyiddin Yassin lagi. Dah siap dah. Tapi kenapa sekarang baru nak didedahkan? Kenapa tak 2022 tu didedahkan? Tarik pantun di antara Anwar dan juga Zahid. Berbalas pantun. Sebelum saya cerita penternakan babi terbesar Malaysia berada di Johor di bawah pentadbiran Melayu UMNO. Jeff kata, bukan tu je. Tak, kita sebut tentang babi ni, orang Melayu kita sebut tentang babi, tak makan babi pun. Tetapi bila RCI mendedahkan orang Melayu, Parti Melayu Islam, songlap duit Melayu Islam, ada tak orang kita bising macam kita tengok babi, tuan-tuan? Itu saya cerita tu. Pantun Anwar dan juga Zahid ini ada menandakan seolah-olah keretakan sudah bermula. Sudah ada. Pantun Anwar berbunyi. Burung merbah terbang sekawan, guruh berdentum membelah awan. Berbeza langkah, jangan putus kawan, selagi muafakat kita sehaluan. Itu Anwar kata. Maknanya dekat sini, Anwar berkata burung merbah terbang sekawan, guruh berdentum membelah awan. Apa orang kata guruh tu berdentum di belah awan, tetapi burung merbah tetap terbang. Maknanya apa saja halangan, burung itu tetap terbang. So dibawa kepada maksud dia, beza langkah jangan putus kawan, selagi muafakat kita sehaluan. Cantik pantun Anwar ni. Dia punya pembayang tu ada bayangan kepada maksudnya. Itu kalau siapa yang biasa buat pantun, ada makna. Cuma kesilapan dia guna ujung dia A. Jadi tak cantik. Burung merbah terbang sekawan, guruh berdentum membelah awan. So dia puisi macam tu. Kalau pantun dia AB. Tapi Zahid tak puas hati. Zahid balas pantun itu. Mendaki ke gunung tahan, jatuh ke gaung temui maut. Bumbung tercabut mampu ditahan, jika ribut terbang ke laut. Masa dia baca pantun tu, wartawan semua tergamam. Apa makna dia? Berbeza dengan pantun Anwar tadi, bunyinya bunyi yang mesra, bunyi macam nak ajak berkawan. Tengok pembayang, burung merbah terbang sekawan, guruh berdentum membelah awan. Kita walaupun ada guruh tapi tetap terbang sekawan. Tapi bunyi pantun Zahid ni bukan bunyi orang yang nak berdamai, tuan-tuan. Ini pantun bunyi orang yang sekarang mahu melawan. Mendaki ke gunung tahan, jatuh ke gaung temui maut. Tak kurang. Naik gunung tahan, mati terus. Maknanya dia punya pembayang pun dah ganas. Bumbung tercabut mampu ditahan. Kalau bumbung tercabut, jika ribut diterbang ke laut. Maknanya apa? Kalau bumbung tercabut tu mampu kita tahan sebab angin dia mungkin biasa. Tapi kalau dah ribut kuat sangat, bumbung pun tak boleh tahan, tuan-tuan. Akan terbang ke laut juga. Maknanya apa? Sekarang ini Zahid Hamidi nak beritahu, dah terlambat nak cerita kawan, dah terlambat nak cerita persahabatan, dah terlambat nak cerita apa burung sekawan ke apa, tak ada dah. Sekarang ni sudah ribut dah berlaku. Sebelum ni tak apa. Sekarang ni dah terlambat. Anwar Ibrahim. Tapi kalau faham pantun ini, itulah maknanya. Melihat kepada keadaan politik sekarang ini kan, bahawa UMNO akan berkhianat Pakatan Harapan, tu jadi kenyataan. Saya kata kalau kita nak navigate hubungan dengan UMNO ni, kena berhati-hati.
Kerana kita kena faham nature UMNO tu sendiri. Saya pernah cerita tentang kalajengking dan serigala. Saya kata UMNO ni umpama kalajengking tu. UMNO itu nature dia. Seekor kalajengking nak pergi menyeberang sungai. Okay, tapi sungai itu air dia deras. Dia tahu kalau dia seberang, dia mati, dia kalajengking. Kemudian nampak seekor serigala nak menyeberang sungai juga. So tanya serigala tu, kan, wahai serigala, dia kata, aku nak seberang sungai, boleh tak aku naik kat belakang kau? Serigala kata, mana boleh. Kalau nanti kau naik kat belakang aku, nanti kau pergi inject aku dengan kau punya venom, nanti kau pergi sengat aku mati. Kemudian kalajengking kata, bodohnya kau. Kalau kau tengah naik berenang kat sungai, aku pergi sengat kau, bukankah kita dua-dua akan mati sebab aku kat tengkuk kau? Serigala pun fikir, betul juga. Tak apalah, naiklah. Dia pun naik. Dia pun seberang. Tengah-tengah dia berenang di tengah-tengah sungai, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Betul bahawa kalajengking tu pergi bagi sengatan maut kepada serigala. Tengah serigala tu mama tengah nak tenggelam, tiba-tiba dia bertanya kepada kalajengking, kau tahu kalau kau tengah nak kau sengat aku, maka kita dua akan mati. Kenapa kau nak sengat juga? Kalajengking kata apa? Nak buat macam mana? Itulah tabiat aku, dia kata. Itulah tabiat aku. Dan dua-duanya mati. Itu tabiat UMNO, tuan-tuan. Nature dia adalah dia kena berkuasa. Dia kena berkuasa. Jadi, kenapa perlu berkuasa itu? Dia ada banyak sebab berkuasa ni. Kerana gila kuasa, kerana gila kedudukan, kerana nak kaya, kerana nak mengekalkan. Mengekalkan apa, tuan-tuan? Mengekalkan supaya mereka tidak bersalah. Tim yang nak buang Rafizi daripada PKR ni bukan sekadar Farhaj. Bukan sekadar baju hitam. Tapi saya rasa konspirasinya adalah UMNO sebenarnya. Sebab yang paling kuat menentang apa yang Anwar buat, terutama membela UMNO ni adalah Rafizi. Tuan-tuan, siapa yang dedahkan tentang 1MDB? Rafizi. Siapa dedahkan tentang NFC? Rafizi. Siapa yang dedahkan tentang Azam Baki? Rafizi. Siapa yang kata nak tangkap Azam Baki dulu? Rafizi. Siapa yang dedahkan tentang Sapura? Siapa yang dedahkan tentang LCS masa zaman 2022? Semua Rafizi. So bila menang jadi kerajaan, tiba-tiba LCS tak ada cerita. Saya pun jam, tuan-tuan. Saya pun pelik. Dan sekarang ini kita dengar cerita bahawa rupa-rupanya Tabung Haji dah buat RCI, Royal Commission of Inquiry, Suruhjaya Siasatan Diraja dah dibuat terhadap kerugian tabung haji pada tahun 2021, tetapi tidak didedahkan. Bagaimana 30 bilion ini menyebabkan UMNO sekarang ni terdesak nak ambil alih kerajaan secepat mungkin. Tapi kalau kita cerita itu, kita bawa kepada 10 pegawai kanan KWAP, MOF dipanggil SPRM beri keterangan. Seramai 10 pegawai kanan pembuat keputusan daripada KWAP, Kumpulan Wang Amanah Persaraan diperbadankan, dan MOF dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah bagi membantu siasatan dana pelaburan 163 juta dalam saham dalam syarikat e-fishery di Indonesia. Ketua Pesuruhjaya Datuk Seri Abdul Halim mengesahkan mereka semua terbabit, semua mereka terbabit sudah dirakam keterangan sejak kemarin. Bagaimanapun, beliau berkata bahawa pihak termasuk ahli yang menganggotai Jawatankuasa Keuangan dan semua ahli panel pelaburan juga akan dipanggil bagi tujuan sama. Pada kemarin, keterangan daripada saksi mula diambil dan setakat semalam selama 10 saksi dipanggil untuk membuat siasatan, iaitu pegawai kanan KWAP serta MOF yang terbabit dalam proses membuat keputusan. Rakaman percakapan daripada 10 saksi itu sudah dirakamkan dan dimuktamadkan, bagaimanapun hanya sekadar langkah pada peringkat awal penyiasatan. Kita jangka lebih ramai lagi dipanggil, termasuk ahli yang anggotai Jawatankuasa Keuangan dan semua ahli panel pelaburan KWAP yang terbabit, katanya. Okey, soalan kita mudah, tuan-tuan, kan? Okey. Siasatan dilakukan oleh SPRM. Baguslah, kita tak ada masalah bab tu. Cuma soalan kita, kenapa 2026 ni baru nak siasat? Pendedahan tentang perkara e-fishery dengan KWSP ni adalah pada tahun 2024. Malah 2025 ada beberapa artikel diterbitkan tentang perkara ini, tapi SPRM tidak mengambil tindakan. Oh, lupa. Masa tu siapa, tuan-tuan? Azam Baki. Ya. Tak tahu. Dan saya pasti, for sure, mustahil pegawai-pegawai kerajaan. Saya tahu pegawai kerajaan ni macam mana. Dia orang nak elakkan benda macam ni lah, which is good lah. Benda yang bagus lah tu, betul lah tu. Dia orang takkan luluskan benda yang sebesar ini, 163 juta, hampir 200 juta ni, tanpa the final call daripada the uppermost, orang yang ada jawatan paling tinggi.
Paling-paling pun tak ada tanda tangan, tak ada apa. Ada pembentangan tak? Ada pertemuan tak dengan Menteri Kewangan? Ada penjelasan tak kepada Menteri Kewangan? Ada anggukan atau diam tak Menteri Kewangan? Itu soalan kita sebenarnya. Itu yang pertama. Takkan Menteri Kewangan tak kena panggil? Kenapa? Adakah kerana Datuk Halim ni dilantik oleh Perdana Menteri? Sebab itulah kenapa, tuan-tuan, kita kata supaya apa sahaja lantikan itu jangan melalui Perdana Menteri. Walaupun mungkinlah Perdana Menteri Kewangan ni tak terlibat. Mungkinlah, okeylah, kita put a reasonable doubt there lah. Tapi sebab Ketua SPRM, KPSPM, Ketua Pusrojak SPRM, dia yang lantik, dia meninggalkan satu persepsi. Iyalah, kau dilantik oleh Anwar Ibrahim. Takkan kau nak panggil Anwar Ibrahim? You see? Persepsi tu ada kat situ, nampak? Lantikan itu jangan melalui Perdana Menteri. Walaupun mungkinlah Perdana Menteri Kewangan ni tak terlibat. Mungkinlah, okeylah, kita put a reasonable doubt there lah. Tapi sebab Ketua SPRM, KPSPM, Ketua Pusrojak SPRM, dia yang lantik, dia meninggalkan satu persepsi. Iyalah, kau dilantik oleh Anwar Ibrahim. Takkan kau nak panggil Anwar Ibrahim? You see? Persepsi tu ada kat situ, nampak? Sebab itu kita kata daripada dulu kita nak desak KPSPRM jangan dilantik oleh Perdana Menteri. Jangan dilantik oleh Perdana Menteri. Dilantik oleh siapa, tuan-tuan? Siapa patut melantik dia? Parlimen. That's what should happen. Itu sepatutnya berlaku. Tapi reform itu berlaku? Tidak. Dan yang terakhir sekali hujahan saya ni 2026. 2 tahun dah benda tu didedahkan. Takkan sekarang SPRM baru nak panggil? Pelaburan itu berlaku pada 2023. Saya bagi timeline. 163 juta itu telah dilaburkan atau 46 juta something, 46.6 juta USD telah dilaburkan oleh KWAP di dalam e-fishery pada tahun 2023. Tahun 2024, satu whistleblower telah mendedahkan e-fishery ini adalah scam. 2025, beberapa portal, saya tak ingat portal-portal mana, telah mendedahkan bahawa e-fishery ini adalah scam dan KWAP telah kena scam. Masa tu SPRM buat apa, tuan-tuan? Kenapa masa tu tindakan tu tidak diambil? Soalan kita, masa tu KWAP buat apa? Masa tu Menteri Kewangan buat apa? Dah 2026, 2 tahun kemudian, baru kita kata NPL lah lepas ni, non-performing loan. Apa jadi dengan duit tu Is nanti? Burn lah. Walaupun dia kata kita akan buat usaha untuk mengambil balik. Tak, tuan-tuan. Owner Gibran tu dah masuk jail 9 tahun kat Indonesia. Saya rasa dia dah declare bankrupt dah. Dan dia bukan salah satu yang KWAP is not the only one yang invest. Banyak lagi SoftBank, Temasek dan ada orang kata, Is kau tengok SoftBank pun labur, Temasek pun labur. Itu peduli apa kat dia orang? Itu dia orang lah, lantak dia lah. Tak, sekarang ni aku tak kisah pasal SoftBank, aku tak kisah pasal Temasek. Itu negara luar ni, aku kisah pasal KWAP, duit negara kita sendiri. I don't give a damn pasal negara luar tu. Dan yang kedua, tuan-tuan, SoftBank dengan Temasek, dia memang pergi high risk punya investment. Kalau kita nak bagi hujah lah kan. SoftBank memang dia invest dalam membantu rakyat. Dia SoftBank ni bank Jepun. Bukan membantu rakyat, membantu negara, terutama company yang membantu rakyat. Memang dia akan buat macam tu. Itu kerja dia. Itu kita tak ada masalah lah. Itu dia punya risk investment. Dan dia adalah, saya rasa dia multi-trillion dollar punya bisnes. Dia tak kisah. Itu hal dia. Itu dia pandai lah dia jawab. Temasek pun dia pergi kepada high risk investment. Tak, soalan saya, KWAP, kumpulan wang amanah persaraan. It's supposed to be duit yang digunakan untuk membayar pencen ni pegawai-pegawai kerajaan ni. 163 juta. Kau ingat berapa ramai pegawai kerajaan sekarang boleh dibayar pencen? Sekarang dah tak boleh bayar pencen kerana duit tu dah kaput, habis, hilang.